Apa seramnya kisah benar ni? Ternaik bulu roma aku. Tahun 2008, seorang lelaki Jepun yang tinggal seorang diri perasan ada benda tak kena kat rumah dia. Rumah dia sentiasa bersih tapi sabun mandi dia cepat habis. Air kotak dalam peti ais hilang. Biskut Mary tinggal beberapa je. Ni kerja siapa? Tikus ke Poyola? Dia dah cuak, dia pun pasang CCTV, connect ke phone. Tak kena hujan, tak kena ribut. Masa tengah kerja, notification masuk ke. Noh, seorang perempuan keluar entah dari mana, buka peti ais, teguk air kotak dia. Member dah getar lutut, terus call polis. Mesti polis tolongnya. Rumah aku ada orangnya. Polis datang, mereka geledah satu rumah, haram tak jumpa apa-apa. Sampailah diorang buka rak almari bahagian atas, rak tempat tidur Doraemon tu. Jeng, jeng, jeng. Seorang makcik tengah duduk sambil minum air kotak. Selepas disual siasat, makcik 58 tahun tu gelandangan dah tinggal dalam almari tu dah lebih setahun. Tuan rumah tak perasan langsung. Setiap kali lelaki tu keluar, baru makcik tu keluar bersihkan rumah, makan, mandi. Lepas tu masuk balik dalam almari macam tak ada apa jadi. Makcik tu ditahan kemudian dihantar ke rumah kebajikan.